Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and selamat pagi, selamat berhujung minggu. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk ke kebun tuai bunga kantan. Ada permintaan rakan nak sambut Ramadan, tak lama lagi, mungkin dalam 6 ke 7 hari lagi. Tapi sebelum saya tuai bunga kantan tu, dahan yang mati akan saya bersihkan sekali lah. Maksudnya buat kerja 2 dalam 1, sambil tuai, sambil buang dahan-dahan pokok kantan ni. Okey, selesai di bahagian lot yang ni untuk 3 rumpun ni. Dan yang ini dah kembang sangat ya. Dah kembang sangat. Jatuh sikit lagi, jatuh. Yang ini dah kembang sangat. Jadi saya biarkan je lah supaya dia menjadi benih yang akan datang. Dan dia akan merebak dan menjadi anak-anak benih selain daripada pertumbuhan anak di bahagian akar. Bahagian akar ada juga rhizome ataupun anak-anak benih juga, anak-anak daripada bunga pokok kantan ni. Dan daripada biji benih ni pun ada juga. Cuma dari segi pertumbuhan dia, yang biji benih ni agak lambat sedikit lah berbanding dengan rhizome di dalam tanah ni. Macam ni. Dulu saya ada biarkan bunga macam ni sampai kering dan dia menjadi anak benih. Okey, tadi saya tuai di bahagian tepi lereng
Kali ini saya nak tuai di bahagian bawah lereng, dan juga sambil tuai kantan sambil bersihkan dahan-dahan yang mati, potong dahan-dahan yang mati. Jom.